Sukar untuk setengah orang mempercayainya kerana tak semua mampu melihat dan tak semua mampu merasai kehadirannya. Tetapi pada hari ini di dalam bilik angker ini akan kita kongsikan pengalaman tetamu kita iaitu Ijat yang akan berkongsi kisah seram yang pernah dialaminya. Okey, so hari ini di dalam bilik angker, saya Aina tidak keseorangan. Ada tetamu kita yang hari ini akan berkongsi pengalaman seram beliau iaitu Ijat, iaitu yang dulunya salah seorang kru terlibat dengan program seram di Malaysia, Ijat ya? Ya, betul. Okey. Alright guys, hari ni ada satu video nak share. Dia mak dia record dekat air terjun lah. Aha. Quite seram, so korang try tengok. Air terjun kan? So macam biasa Kin dia akan sharekan video seram dia tahu setiap kali. Alright. So kita tengok. Kita nak pusing. So kawan-kawan dia ada dekat dalam apa ni? Dia orang bercuti. Dia nak beranak. Oh, bercuti air terjun. Ana, Patah, jom balik, jom. Jom, cepat balik. Ini ke bukan? Ya, macam ada hitam kat atas tu. Ni ada yang jump scare terkejut-terkejut ke? Kan? Kau jangan Ha? Kin. Aku So sekarang ni Tu nenek kebayan lah. oh. Ha? Kebayan. so Kalau terkejut ni aku suka cepat pingsan. Jom balik. Cepat. dekat ujung Tadi dia tu. dekat sebelah sana kan. Dia macam orang tua tengah berjalan kan dekat ujung tu. Ya, nampak buat Oh. nampak macam pakai macam pakai tongkat. Tapi nampak macam orang juga. Ya, nampak macam orang. Dah pingsan. Oh, Dah pingsan. dia pingsan lah geng. Ijat dengar cerita ada kisah yang mistik yang Ijat nak kongsikan, ada kaitan juga dengan nenek kebayan. Dia kalau nak cakap nenek kebayan tu taklah nenek kebayan sangat, dia lebih kepada orang tua yang pakai baju Kedah. Kalau perasan kan dia pakai baju Kedah lama, baju kurung Kedah Baju lama. kurung Kedah. Dengan kain batik. Time tu saya ikut tim paranormal. Paranormal ni dia actually kalau saya boleh cakap dulu ni dia adalah team Seekers. Dia team Seekers stesen TV. And then diorang dah habis Seekers. So sekarang diorang buat team paranormal sendiri. Okey. So Ijat join, pergi dekat Kedah, satu kuartus guru tinggal. Oh. Dekat Kedah, dekat So Al-Star. memang korang dah aim dah tempat tu. Dia memang yang brother-brother atas ni dia dah buat research, dia cakap tempat ni keras apa-apa semua, so dia memang nak pergi sana lah kan. Okey, time tu bos ajak, bos cakap jom lah pergi, jom. Okey lah, boleh lah, tak ada benda nak buat, gerak lah. Dia actually tak ada apa pun jadi yang nampak terang-terang. Kelipat ke tu tak nampak waktu tengah set up, waktu tengah shoot memang tak ada apa, just tempat gelap, rumah tinggal. Kecuali ada satu bilik yang kebanyakan orang yang masuk dalam bilik tu dia akan rasa berat, dia akan rasa macam ada graviti dalam bilik tu, berat. So bila Ijat masuk je dia macam apa hal ni, dia macam dia dah start rasa macam dia rasa macam bila kita masuk bilik, macam kita masuk bilik ni tak ada apa kan, dia masuk bilik tu dia rasa macam apa hal ni, dia jadi masa macam nak pengsan. So bukan Ijat seorang yang lain masuk bilik Ramai tu pun. Ramai bukan Ijat seorang, tapi tu kita orang ada dalam lebih 11 orang. Oh, ramai juga. 11 orang tapi berpecah. And then bila diorang dapat detect bilik tu memang ada bahasa yang diorang panggil tu aura lah kan. Yang diorang panggil aura. So dia cakap aura dalam bilik tu lebih maybe itu tempat laluan dia ke, tempat tinggal dia ke.
So macam okey, tak ada hal. So kita orang pun okey tak apa, sambung shoot, pecah team, satu team follow or apa volunteer ni pergi sebelah sini, satu lagi team follow volunteer pergi sebelah sini, settle. And then balik diorang cakap habis recording tu macam tak ada apa-apa. Memang sekadar mungkin diorang cakap salah satu sebab dia tempat tu dah banyak kali orang pergi. Kan dah ramai sangat, hantu tu dah boring juga. So maknanya tak nampak apalah waktu tu tak kan. nampak. Nampak nenek tua tu waktu kita orang memang dah rap, dah balik, dah duduk dalam kereta. Member turun, Ijat duduk belakang. Kita orang naik MPV, Ijat duduk belakang. So member depan turun nak pergi tutup pintu. Elok dia tutup pintu, Ijat tengok belakang, memang nampak dekat Dalam dekat pagar. Dekat pagar. Betul-betul dekat pagar nampak. Dia macam mana? Dia punya pewatakan daripada Dia fizikal dia memang betul orang tua, rambut. Pakai baju kurung, muka tak nampak. Sebab gelap kat situ. And then dia duduk kat tepi pagar. Itu Ijat macam time tu mungkin sebab dah pergi shoot. And then balik pun tak ada apa. So dah dia perasaan start nak main-main tu dah ada kan. Macam gang kau nampak makcik tua lah. And then kawan-kawan semua tak layan. Siapa pun tak layan dalam kereta tu sampailah kita orang pergi. Tapi Ijat seorang dah nampak Dah tau. nampak, dah nampak. Tak tahu kenapa dia orang tak layan. Mula-mula memang tak tahu apa hal dia orang, asal tak nak layan aku ni kan. Dia mula-mula dia tu. So tak apa, so kita orang pergi lepak mamak. Balik pada shoot tu kita tak balik hotel terus, kita orang pergi lepak mamak. Dekat mamak tu kira pakcik lah, pangkat pakcik lah yang follow kita orang ni, dia orang Kelantan. Dia cakap dia yang start mengiyakan apa yang Ijat cakap, dia ada gambar. Wow. Yes. Ijat ada gambar ke? Tak ada kat sekarang lah. Boleh dapatkan lah kalau kita nak akan gambar tu, kongsikan boleh lah. try minta dekat brother. So gambar tu clear nampak. Memang kan nampak, kelibat memang makcik nampak. Tu. Apa Baru tu? teringat. Orang tua tu. Memang nampak dia yang mengiyakan. Dan buat time tu geng yang naik kereta dengan Ijat cakap patutlah hang cakap nampak makcik tua. Tak itu je. Itulah aku dah cakap, tak percaya. Diorang tak nak percaya waktu tu memang ada. Balik daripada mamak tu memang hati memang tak best, kepala otak memang bercelaru, memang malas dalam kereta tu, memang malas nak tengok cermin. Memang Takut. malas. Takut sekejap lagi disebabkan Kan? takut tu. Bukan apa kan Dia benda ni terbayang kadang-kadang. lagi sekali dia lintas memang jam. Okey, Ijat kan waktu terlibat dengan program seram tu tujuan motif utama adalah untuk mencari dia benda tu. Ya. Tapi bila dah jumpa apa yang biasanya persediaan you all untuk yalah benda-benda makhluk-makhluk halus ni kadang-kadang diorang tak nak tunjukkan diri, tapi sekali diorang dah tunjukkan diri dia adalah sebabnya kan. And kadang-kadang benda tu tak mendatangkan kesan baik dekat kita manusia ni. Betul. So apa preparation korang juga as the whole team? Ini pandangan peribadi lah kan, untuk whole team tu. Kita orang pergi memang nak provide satu cerita hantu untuk orang. Sebab tu kita orang shoot benda tu. Tapi untuk peribadinya adalah ada certain orang ni dia anggap benda tu as a hobby. Hobi dia memang dia suka cari hantu. Orang lain suka kumpul stamp kan. So ada gang ni dia memang suka cari hantu. Cari hantu. Sebab nak tak nak kita kena percaya hantu tu wujud. Betul. Kan? Tak boleh nak elak. So kita orang memang ada certain tu datang pergi sebab hobi, memang nak cari hantu. Ada orang tu memang dia memang suka provide cerita-cerita seram untuk orang tengok. Lalu kita orang preparation dia senang. Kita capture apa saja yang pelik. Okey. Kan itu saja. Kita punya plan adalah rumah tinggal, kita pergi rumah ni memang ada backstory orang cakap pernah ada bomoh tinggal, pernah ada orang mati gantung diri kat situ kan. Banyak Dia basically daripada situlah kita akan macam walau orang mati ataupun orang yang pernah buat ritual tak kena ni mesti akan ada something dekat situ. So let's say lah kan, Ijat kan waktu korang shoot tu mungkin ada pernah terjadi yang salah seorang kru terkena rasukan apa yang ada memang ustaz ataupun ada bacaan ke yang korang dah prepare untuk lindung diri? Team yang selalu kita orang pergi, kita orang memang akan ada provide satu paranormal lah, satu orang yang tahu handle kalau ada apa-apa macam ni. Tapi kalau 10 tempat kita orang pergi,
rasanya 7 akan ada orang yang terkena. Tapi 7 yang terkena. 7 daripada 10 tempat tu, 7 tempat tu akan ada salah seorang kita orang yang pengsan ke, nampak 2 orang 3 orang ke. Yang realnya diorang cerita kat saya adalah pergi sekolah lama, sekolah tinggal. Diorang tengah gulung kabel sebab kita orang pakai CCTV untuk lay kabel tu. Dia nampak member tu dekat atas, sebenarnya member tu tengah ada dekat bawah. Itu bila time kita tengah drive nak pergi shoot, sejak macam tu. Benda ni sebab memang real. Dia jelmakan diri dia as kawan dia as kawan. Dan benda tu datang daripada orang yang betul-betul boleh dipercayai. So Ijat macam, ni tak, itu turn orang. So aku apa lagi. So Ijat bila terlibat dengan program seram ni kan, korang memang mencari benda tu untuk dijadikan bahan cerita kan. Mungkin ada cerita-cerita lain yang sampai sekarang ni Ijat tak boleh lupa. Dalam banyak-banyak shoot yang Ijat pergi, mungkin ada 1 atau 2 story yang Ijat rasa sampai sekarang pun sebelum nak tidur macam duk teringat ataupun pernah datang dalam mimpi ke, pengalaman yang dialami oleh Ijat sendiri ataupun kawan-kawan yang terlibat dalam pengabaran tu. Dia kalau nak cakap yang terlibat, banyaknya cerita daripada orang lah. Kalau yang pada Ijat sendiri tu je lah yang sahihnya makcik tua tu. Tapi kalau tak di location kita orang syuting, dekat office, dekat tempat Ijat bekerja. Ini real, ini betul-betul real sebab Ijat buat program reality. Program reality ni memang selalu kadang-kadang kena stay back untuk edit, untuk apa semua, untuk prep barang semua. Waktu tengah edit tu ada je, tapi tak ramai. Ijat rasa time tu ada 3 orang, Ijat dengan ada 2 lagi member, tapi dia orang jauh. Pukul berapa tu Ijat? Rasanya awal lagi dalam pukul 1 pagi macam gitu. Awal pukul 1. Awal lah untuk kita orang kan. Awal lagi dalam pukul 1 macam itu. Itu bukan first time Ijat stay back malam. Itu dah kira yang dah keberapa tahun dah stay back malam. Tak pernah jadi apa sebelum tu. Kebetulan waktu tu baru lepas tengok cerita Makmum, movie. Makmum. Baru lagi? Baru. Dia maybe baru maksudnya korang pergi tengok movie ramai-ramai dan balik bersama buat editing. Dia 2-3 hari sebelum. Okey. Tapi perasaan tu membawa-bawa, tahu tak? Takutnya ke cerita Makmum tu dia membawa-bawa. And then satu malam tu bila tengah editing dia tengah editing, tengah buat editing tu semua, tiba-tiba ada pintu bilik bos. Ijat meja depan bilik bos. Pintu bilik bos tu start bunyi. First thing Ijat ingat adalah hantu dalam cerita Makmum tu. And then benda tu tak stop. Okey. Itu yang dia Ijat. bunyi pintu bergerak ke? Dia bunyi angin tak ada tak ada. Dalam office first thing come to mind Ijat adalah ini hantu cerita Makmum ke kan, ataupun ini sebab terlampau takut lah ni kan, kena kacau ni. And then okey biar dulu. Lama Ijat biar dalam setengah jam dia bunyi lagi. Itu time dia jadi, faham tak perasaan yang kita terpaksa buat kerja sampai siap, tapi kita tahu kita kena ganggu. Dia satu tahap Ijat terpaksa dah start bercakap sorang-sorang lah. Kita dah takut sangat, kerja nak kena siap juga. Macam geng tolong aku nak buat kerja, nak cari makan je ni, tolonglah. And then dia tetap tak stop sampai Ijat buat keputusan, okay lah that's it lah kan, kita balik buat kat rumah lah. Tutup laptop ke mana. Ijat berani Ijat. Dia sebenarnya terpaksa. Kalau duduk office tu sebab saja-saja memang dah belah lama dah. Dia bila lah keadaan memaksa, kerja kena siap. Tak boleh lah sebab tak logik. Banyak tahun kerja dekat situ, banyak kali duduk dekat tempat tu tak pernah bunyi. Angin pun tak ada. Angin pun tak logik langsung kalau kata angin masuk lah kan. Sebab office tertutup kan, dan kalau buka tingkap. Dan dia punya cue dia untuk gerak tu bila Ijat dah start tak peduli pasal dia. Tapi kita selalu macam tu juga kan. Bila Ijat buat kerja, bila tak peduli pasal dia macam lupa aku ke macam. Okey. Itu benda tu memang membawa sampai ke balik rumah sampai 2-3 hari macam. Tapi alhamdulillah lah sekarang tak ada lah. Lepas tu bila dah setiap kali kena stay back untuk
untuk edit ke, untuk buat kerja ke, kalau lepas pada pukul 1 tu, kepala otak memang dah start tak boleh nak fokus lah. Tak boleh nak fokus lah. Macam tu tunggu-tunggu, okey malam ni apa lagi aku nak kena.